3 tahun guna wheelchair, 3 tahun dah. Sekarang sudah tak guna lagi dah. Guna tongkat ni. Sekarang boleh jalan dah. Boleh. Tengok boleh jalan. Jalan macam biasa. Tak guna tongkat, tak guna wheelchair, boleh jalan macam biasa. Lagi boleh hiking Sudah boleh hiking. Sudah boleh Boleh hiking. pergi mancing. Boleh pergi mancing lagi. Dulu cucuk insulin 2 kali, 16 unit dah. Ya. Sudah berhenti terus, insulin tak ada lagi. Dulu makan ubat kencing manis berapa biji kan? Yang besar dulu. Yang pagi 2 biji, malam 2 biji juga. Jadi 2000 mg. Ya. Sekarang makan 500 mg saja. 1500 mg sudah berhenti. 2 kali cucuk insulin sudah berhenti. Wheelchair tak guna lagi. Sudah simpan. Sudah berapa lama simpan? Rasa ada dalam 3 bulan, 5 bulan. 5 bulan tak guna wheelchair lagi. Sudah boleh berjalan macam biasa. Kak, apa masalah kakak menghadapi sebelum ini? Sebelum makan air food. Sebelum ni saya kena infection dekat tapak kaki. Nak tengok gambar tu? Boleh kak? Kena infection yang teruk. Dekat tapak kaki. Gula memang tinggi. HbA1c berapa kak? 14. Tunjuk Kena blur sikit. blur sikit lah. Saya tunjuk blur sikit nanti ini ada nana kan? Ya. Ada nana. Sampai berlubang nampak tu. Ini sudah hitam, jari sudah hitam. Tengok tapak kaki. Memang teruk lah. Dekat bahagian sini kah? Yang itu infection yang first lah saya kena. Memang besar sangat. Memang besar. Daripada lutut kan? Betis. Bawah lutut lah. Dari bawah lutut sampai atas buku lari. Now kaki. Sepatutnya doktor sudah kata mau potong kaki 3 kali lah. 3 kali. Doktor kata mau potong kaki. Tapi sekarang tak potong. Sudah boleh jalan. Sudah boleh berjalan. Sudah sembuh. Sudah jadi baik. Okey. Tapak kaki pun sudah cantik. Sudah cantik. Tengok. Sudah cantik. Sebab inilah saya sudah sembuh. Inilah ikhtiar yang mula-mula saya cuma nak ikhtiar nak sembuh. Tapi bila saya amalkan ini dan sekarang dengan lagi 1 tem mudah-mudahan saya sudah sembuh. Bagus Saya sudah boleh pergi Kak, mancing. macam mana kakak kena kencing manis? Dia luka jangkitan kuman bilang. Saya tersalah beli produk untuk luka. Mula-mula dia macam kutil yang dekat tapak kaki keras. Jadi saya heran kenapa dia tak mau sembuh. Saya beli satu produk, saya sudah salah produk. Semakin digunakan produk tu, semakin infection lagi teruk. Dan saya sampai pergi klinik, doktor flush, cuci apa semua, tulang jari sudah nampak. Itulah punca dia, salah produk. Dan bila kakak makan air food, bila doktor nampak dia turun, gula luka cepat sembuh kan? Apa dia beritahu? Doktor cakap produk ni bagus, kandungan dia, ini ingredient dia memang terbaik. Saya kena amalkan, teruskan. Ini memang produk yang bagus, dia cakap. Dan dia pun ada suggest dekat dia punya pesakit. Bagus. Dia ada ambil gambar. Okey. Dia ada suggest juga. Mungkin satu saya pergi jumpa tu doktor. Saya. Nanti boleh jumpa Dr. Mohanan. Okay. So, memang produk ni terbaik lah bagi saya. Bagus. Kak, apa kakak ingin nak beritahu pada orang yang luar ada luka kencing manis, orang yang ada kencing manis? Okey, untuk orang yang ada kencing manis, kalau nak ikhtiar, boleh cuba ambil air food ni, ganti makanan. Kita dengar founder cakap macam mana lah, ikut nasihat. So, kena tidur awal. Tidur awal, kalau boleh puasa, so gula kita akan turun, akan cantik, doktor pun akan kurangkan kita punya ubat. Kak, sekarang HbA1c berapa? Okey, 14, dari 14 sekarang sudah 7.7 yang terbaru. 7.7, bila kan last tu? 2 bulan lepas. 2 bulan lepas. Sekarang mungkin dia turun lagi banyak. Bagus. Dan saya cuma nak cakap, air food adalah satu gantian makanan yang terbaik. Saya suka dan terima kasih kerana Sama-sama. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Ini adalah satu makan yang sunat. Ya. Semua orang pun boleh makan. Halal sudah ada, semua sudah ada. Anda berani boleh amalkan air food. Yes.